Assalamualaikum pelangi sayang. Ya ampun. Adik baru usia 10 hari tau. Kenapa awak sangat buka mata? Tak sabar dah nak tengok dunia tipu-tipu. Pekan pun dah buka mata dah. Mami geram lah. Mana puyuh Mami ni? Nampak macam sakit mata ni. Mami nak kena lap ni. Mami kena bagi susu dulu. Mami akan ajar dulu kawan-kawan semua macam mana nak bancuh susu ni. 1 skop campurkan dengan 125 ml air suam. Ni ramai tak tahu ni macam mana kita nak bagi susu pada kita ni. Tarik sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat kepala macam ni, picit sikit dulu. Kedudukan anak bulus kena dalam kedudukan macam ni. Okey semua. Macam anti kuntum lah dia. Habis dah 3 ml. Cantik, awak buat apa? Awak ada sayap untuk terbang. Mari sini. Sini. Allah, nak jalan kaki juga. Angkat kepala dia dulu. Kita cuba picitkan sikit dulu. Dia akan sedut. Nampak tu. Dah. Awak nak jalan ke sini pun tak reti nak terbang Nak pakai kaki juga jalan. Shushu. Jaga, jangan pijak adik tu. Slow-slow. Malam nanti susu lagi, okey sayang? Siapa lagi comel? Pelangi ke cantik? Ya ampun, bibir dah susu tu. Bagi Mami tukar pelapik dulu, Syang. Bismillahirrahmanirrahim. Fotonya meja ni. Setiap masalah ada penyelesaian dia. Yang biasa, Mami punya favourite. Dettol. Mami nak spray dulu. Sabar. Buang bakteria-bakteria yang ada kat sini. Dulu. Adik baring je kat situ. Okey? Mami suka yang colour hijau punya bau. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Bagi Mami hantar adik-adik masuk bilik tu. Bye semua. Sayang Mami ke? Ni nak kena Mami kena cium. Dia pun nak kena cium juga. Semua nak manja-manja. Macam mana Mami nak bahagi kasih sayang ni?